Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini cikgu nak tunjukkan cara yang sangat mudah untuk kamu menyertai pertandingan poster AI Merdeka 2026 anjuran unit ICT dan kelab STEM. Okey, kita akan type D5 3.0. Okey, kita akan tekan link yang pertama sekali. Kemudian kita akan log masuk. Okey, dah log masuk, kita akan masuk ke dalam, pertama sekali kita akan masuk ke dalam Google Classroom. Okey, kat mana nak masuk Google Classroom? Nampak tak kat sini? Ada aplikasi Google. Okey, kita akan masuk dekat aplikasi Google. Okey, kemudian ada kat sini Google Classroom. Okey, jadi kita akan tekan Google Classroom. Okey, bila kamu dah tekan join link yang cikgu hantar dekat dalam grup WhatsApp kamu, jadi kamu akan masuk ke dalam kelas pertandingan poster AI Merdeka. Okey, kita masuk ke dalam Google Classroom ini dan kita boleh lihat di ruangan classwork, cikgu dah post tugasan apa yang kamu nak kena buat. Okey, klik pada tugasan tersebut dan kamu baca arahan yang cikgu berikan. Okey, di dalam tugasan ini, cikgu dah sediakan dua contoh prompt. Okey, contoh prompt 1 dan contoh prompt 2. Okey, prompt ni sebenarnya ialah arahan yang kita berikan kepada AI untuk hasilkan gambar atau poster macam mana yang kita nak. Okey, kamu boleh pilih antara salah satu prompt ini. Okey, jadi kamu highlight. Okey, katakanlah cikgu suka lagi prompt 1. Okey, jadi kamu highlight semua ni, kemudian kita tekan copy. Okey, kemudian kita pergi kepada buka aplikasi AI yang mana yang kamu mahukan. Kamu boleh guna ChatGPT, Gemini ataupun aplikasi AI yang lain lah yang boleh janakan gambar. Okey, cumanya pastikan kamu log masuk dulu, gunakan akaun yang dibenarkan. Okey, contoh seperti cikgu nak masuk menggunakan ChatGPT. Okey, jadi cikgu masuk ke ChatGPT. Okey, pada ruangan chat sini, okey, kita paste prompt. Kita paste prompt yang tadi kita dah salin. Okey, sebelum kita hantar, kalau kamu nak ubah prompt ini, contohnya kamu tak nak dia tulis tulisan saya anak Malaysia, kamu boleh padam. Atau kamu nak gaya kartun. Okey, bolehlah kamu letak kat sini gaya gunakan tema patriotik gaya kartun. Okey, baiklah. Lepas dah puas hati, kamu tekan send, tekan butang ni Okey, tekan butang send. Okey, jadi kita tunggu sekejap dia jana poster dengan AI. Dia akan ambil masa sikit. Okey, dah siap. Okey, jadi kita tengok dulu poster yang AI dah hasilkan untuk kita. Okey, kita semak. Okey. Okey, kita semak dulu. Jangan terus submit. Okey, kita semak dulu betul satu-satu. Okey, kalau kamu nak tengok, kamu pastikan dulu logo dekat sini. Okey, tengok kat sini bintang dia. Bintang dia ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, dia tak cukup bintang ni. Jadi, kamu ubah lagi. Kamu boleh ubah, minta dia ubah dekat prompt. Okey. Okey, jadi kamu boleh tekan balik. Kita tak puas hati kan? Okey, anda kata ada kesalahan ejaan. Nanti kita tak puas hati dengan bintang dia. Jadi, kita prompt balik. Jadikan bintang di bendera Malaysia cukup 14 pucu. Okey, kamu sudah dia akan jana lah poster yang baru. Oh, dah siap, kamu boleh tekan. Okey, cikgu dah siapkan satu poster lagi di sini. Okey, ini adalah antara salah satu contoh yang cikgu dah siapkan. Okey, jadi macam mana kita nak save? Okey, ingat Okey, AI bantu kita karya tetapi kita perlu semak dulu hasil AI. Okey, anda kata dah puas hati semua, dah tak ada salah eja, gambar pun dah sesuai, kamu pun dah puas hati, okey, dah cantik seperti yang kita nak. Okey, kita boleh tekan save. Okey, macam mana kamu nak tekan save? Kamu tekan butang yang download ni. Okey, image save. Okey, dia akan masuk ke dalam gallery. Dan juga pastikan kamu tahu di mana gambar itu disimpan supaya mudah untuk kamu upload nanti ke dalam Google Classroom. Okey, sekarang kita masuk semula ke dalam Google Classroom. Kita nak hantar pula. Okey, kita kat sini ada assign, add or create, betul? Okey, kita pergi add. Okey, maksudnya kita masukkan file kita. Okey, nampak butang upload. Okey, kita upload, browse. Okey, photo library. Okey, kita masukkan gambar. Okey, gambar poster tadi. Nampaknya poster kamu dah siap upload. Kamu boleh nampak di belakang ni. Okey, dah siap upload. Okey, jadi cuma cikgu nak minta dekat sini. Nanti kamu tambahkan turn in dan serahkan. Okey, kamu nampak tak kat sini poster ni tak ada nama kamu. Okey, jadi untuk tahu siapa yang menghantar poster ini milik siapa. Jadi cikgu nak kamu, bila kamu tekan butang turn in. Okey, kemudian kamu tulis dekat bawah tu. Bawah ni. Okey, contoh Riyad kelas 3 Astra. Okey, send. Okey, dah siap. Okey, gunakan kreativiti kamu dan cuba hasilkan poster AI Merdeka yang paling menarik. Okey, dan ingat jangan hanya terus copy,
dan hantar. Okey, kamu adalah pereka poster dan gunakan idea kamu dan kreativiti kamu sebaiknya dengan menggunakan AI. Okey, jadi ingat tarikh akhir penghantaran adalah 23 Ogos. Selamat mencuba.